kononnya akan dipegang sampai ke hari tuanya. Jari jemari contoh lidah tidak bertulang yang berkuasa. Sains dan agama tidak sehaluan menjadi puak-puak yang lemah. Hanya ditemani komputer untuk menulis blog, mencampak batu menyurut tangannya. Okay, hello Ami. Hari ini Drug Free Association berada dekat Sekolah Agama Menengah Isyamuddin Kelang. So, sebenarnya sesi program kali ini sebenarnya Drug Free Malaysian School Tour. So, hari ini saya akan menanyakan sedikit pendapat mengenai program kami dengan Cikgu Puan Azura. So, Cikgu, apakah pendapat Cikgu dengan program yang kami lakukan pada hari ini? Bagi saya sangat baguslah sebab program-program macam ni, sebab pendekatan-pendekatan tentang radang ni perlu diterapkan lagi lah dalam diri pelajar-pelajar, sebab kadang-kadang dia orang ada banyak pengaruh, kan ada ikut kawan apa semua. Lepas tu masalahnya faktor penolakan dan penarikan tu sangat kuat dalam diri pelajar. So bagi saya program-program macam ni perlu diteruskan lah. Pendapat cikgu tentang association kami lah, dari segi cara kita orang approach pelajar, dari pandangan cikgu macam mana? Adakah ia berbeza dengan apa sebelum ni, macam agensi yang tidak ada kebangsaan ke? Bagi saya agak berbeza lah, sebab tadi ada sketsa, lepas tu mungkin kuis tu kalau untuk ADKIS ni pun diorang akan bagilah untuk dipelajarkan, tapi pendekatan ni agak berbeza sikit lah. Mungkin ada sketsa yang boleh menarik perhatian pelajar kan. Biasanya kalau ceramah saja bagi saya mungkin pelajar akan tidak mengantuk apa semua. Okey, last sekali ucapan cikgu untuk Drug Free Association dan semua pelajar kat Malaysia ni. Okey. Saya ucapkan tahniah lah sebab berjaya buat program bukan sahaja di sekolah saya, di sekolah ni, Sekolah Agama Menengah Isyamuddin, malah disediakan di seluruh Malaysia kan. Okey. Saya ucapkan tahniah lah, dan untuk pelajar di seluruh Malaysia ni saya harapkan agar jauhi dadah. So itu saja sedikit sebanyak ucapan serta feedback positif daripada Puan Azura. So kita berjumpa lagi untuk sekolah-sekolah seterusnya dalam Drug Free Malaysia School Tour. So harap kelas semua stay tune. Bye.